Pernah tak anda terfikir, masa sebahagian besar dunia tengah sunyi, sepi dan nyenyak tidur berehat dari segala kekacauan siang hari, apa sebenarnya yang berlaku dalam keheningan malam tu? Suasananya memang tenang, damai dan penuh rahsia kan? Selamat datang ke penerangan kita hari ini. Jom kita sama-sama selami amalan Qiyamul Lail, satu topik yang cukup mendalam. Kita akan tengok susunan spesifik dia, bermula dengan solat taubat, tahajud, hajat dan diakhiri dengan witir. Dan yang paling penting, kita akan rungkaikan khasiatnya di dunia dan akhirat yang secara literalnya boleh mengubah hidup anda secara total. So, persoalan utama yang mungkin bermain di fikiran kita sekarang, kenapa kita nak susah-susah tinggalkan katil yang empuk tu? Kenapa nak bangun waktu badan kita memang tengah dambakan rehat, masa semua orang tengah sedap tidur? Jawapan dia sebenarnya terletak pada perbezaan antara ketenangan malam tu sendiri berbanding bebanan berat kita setiap hari. Siang hari, kita ni penuh dengan macam-macam hal, cabaran kewangan lah, tekanan kat tempat kerja, keresahan jiwa, macam-macam. Bangun pada waktu yang paling sunyi ni lah sebenarnya titik tolak untuk kita pas segala beban tu terus kepada pencipta kita. Ia memang satu pelaburan masa yang pulangan dia, tak terjangkau di akal. Okey, macam mana-mana perjalanan, kita perlukan roadmap. Ada 4 fasa kronologi perjalanan malam ni. Pertama, kita mulakan dengan taubat. Kedua, tahajud. Ketiga, hajat. Dan last sekali, kita tutup dengan witir. Mari kita bedah langkah yang pertama. Kita start dengan solat sunat taubat sebanyak 2 rakaat. Logik dekat sini sangat jelas dan straightforward. Sebelum kita nak angkat tangan mohon macam-macam hajat, kita mesti cuci diri kita dulu. Bayangkan macam ni, kalau kita nak hidangkan air kosong yang bersih, mestilah kita kena basuh gelas tu dulu kan? Samalah macam jiwa kita. Solat taubat ini ibarat kunci utama nak bersihkan jiwa dari kotoran dosa sebelum kita mula bermunajat. Ia adalah prasyarat untuk dapatkan komunikasi yang betul-betul jernih dengan pencipta kita. Cuba perhatikan perbandingan luar biasa kat sini. Kita tengok khasiat duniawi dia dulu. Kadang-kadang kita rasa rezeki macam sempit atau terhalang kan? Sebenarnya, dosa-dosa kita itulah yang selalunya jadi blockage atau penghalang tu. Solat taubat inilah yang berfungsi buka balik pintu rezeki yang tersekat tu. Buang segala keresahan jiwa dan bagi ketenangan hati yang mutlak. Untuk akhirat pula, ganjarannya bukan sikit. Keampunan menyeluruh, jaminan terlepas dari azab dan yang paling bernilai sekali, meraih cinta Allah. Pendek kata, ia hilangkan stres anda di dunia ni sambil bagi insurans keselamatan abadi di sana kelak. Dan 4 langkah pertama ni bukan rekaan semata-mata ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ada ditegaskan. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Bila anda ambil wudu elok-elok, berdiri solat 2 rakaat tengah-tengah malam buta tu dan ikhlas merayu keampunan, Tuhan pasti akan ampunkan. Indah kan bila kita mulakan perjalanan malam dengan kemaafan macam ni? Bila jiwa dah bersih, kita beralih ke fasa seterusnya. Momentum kita makin naik ni. Langkah kedua ialah solat sunat tahajud. Di sini kita mula memperlengkapkan diri. Tahajud ni sebenarnya solat sunat yang paling afdal. Kedudukan dia paling tinggi betul-betul di belakang solat fardu. Ia memang dianggap sebagai senjata utama orang mukmin untuk hadapi apa jua cabaran hidup. Dekat sinilah tenaga kerohanian anda betul-betul dibina. Bila anda dah ada senjata ni, kesan dia memang 2 hala yang cukup power. Di dunia, doa anda jadi sangat-sangat mustajab. Secara natural, wajah dan peribadi orang yang bertahajud ni akan bersinar dengan aura ketenangan. Kesihatan makin baik dan automatik darjat serta kehormatan dalam masyarakat akan diangkat. Di akhirat macam mana pula? Mereka ni akan dibangkitkan di tempat yang paling eksklusif, namanya Maqam Mahmud, berserta laluan masuk ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Nampak tak? Naik pangkat di dunia tapi dapat status VIP di akhirat. Ada satu hadis dari Bukhari dan Muslim yang bagi satu gambaran cukup intim. Bayangkan detik ni, masuk je 3 malam terakhir, waktu anda tengah solat tahajud tu, Tuhan Yang Maha Esa turun ke langit dunia. Bayangkan, pencipta alam semesta ni secara aktif tengah tawarkan penyelesaian untuk masalah kita. Dia sendiri yang bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku perkenankan. Siapa yang minta, nescaya aku bagi. Siapa yang mohon ampun, nescaya aku ampunkan. Inilah waktu paling eksklusif, waktu pencipta kita paling dekat dan bersedia nak dengar setiap luahan kita. Okey, lepas kita bina hubungan rapat tadi, ini bawa kita ke langkah ketiga, solat sunat hajat.
Masa ni lah kita nak luahkan segala kelemahan dan apa yang kita nak sangat-sangat. Solat hajat ni sebenarnya simbol kebergantungan kita yang total. Ia kemuncak di mana kita tunjuk sisi kita yang rapuh, mengaku yang kita ni sebenarnya lemah dan kita serahkan bulat-bulat, harap sepenuhnya pada kekuatan dan bantuan Allah untuk survive dalam hidup ni. Nak nampak macam mana aplikasi dia dalam dunia realiti? Jom hayati satu kisah menarik daripada Uthman bin Hunayf. Zaman dulu, ada seorang lelaki buta datang jumpa Nabi SAW. Dia ni dah cukup terdesak merayukan Nabi supaya doakan mata dia sembuh. Anda tahu apa respons Nabi? Baginda tak just angkat tangan doakan macam tu je. Nabi suruh dia pergi ambil wuduk sempurna-sempurna, solat 2 rakaat dan barulah baca doa spesifik untuk mohon hajat kesembuhan tu. Ini bukti kukuh, formula praktikal, direct dari Nabi sendiri untuk kita guna solat ni bila kita ada hajat yang sangat spesifik dan mendesak. Jadi poin utama dia kat sini, penyerahan total macam ni tak pernah tak membuahkan hasil. Untuk dunia, apa je kebuntuan atau jalan mati yang anda tengah hadapi, sama ada sakit, masalah kewangan kritikal, sangkut kat kerjaya, semuanya Allah akan pemudahkan selagi benda tu baik. Manakala untuk akhirat, melalui solat hajat yang konsisten, nama anda akan didaftarkan sebagai hamba yang betul-betul bertawakal penuh pada dia. Dan tiket tawakal penuh ni lah yang akan melayakkan anda dapat pembelaan VIP dari Allah masa dekat padang mahsyar nanti. Sekarang kita dah hampir ke penamat perjalanan malam kita. Langkah keempat, solat sunat witir yang biasanya kita buat 3 rakaat. Ini adalah penutupnya. Kira macam cop mohor ganjil untuk segala amalan kita sepanjang malam tu. Apa yang istimewanya? Solat ni tersangatlah dicintai oleh Allah sampai ke Rasulullah SAW sendiri tak pernah tinggal walau sekalipun. Waimah waktu baginda tengah travel bermusafir jauh-jauh pun baginda tetap buat. Ia memang penutup kerohanian yang teramat penting. Khasiat witir ni, memang tak masuk akal hebatnya. Di dunia, ia jadi magnet untuk tarik perlindungan dan cinta ilahi. Di samping tolong cover apa-apa shortcoming atau kecacatan solat malam kita yang sebelum-sebelum tu. Tapi cuba tengok khasiat akhirat dia, dijanjikan ganjaran yang lebih bernilai daripada unta merah. Untuk bagi anda gambaran konteks zaman sekarang, unta merah zaman Arab purba ni adalah lambang kekayaan paling ekstrim. Macam anda ada koleksi Ferrari atau private jet lah. Ganjaran witir ni literalnya jauh lebih berharga daripada harta dunia yang paling mahal yang anda boleh bayangkan. Rantaian amalan ni disimpulkan dengan cukup cantik menerusi satu pesanan. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan dia menyukai sesuatu yang ganjil. Kenyataan ni beri satu sense of completion yang sangat mendamaikan. Bila kita kunci amalan malam kita dengan jumlah yang ganjil, kita sebenarnya sedang menyelaraskan fitrah ibadah kita dengan sifat Tuhan yang Maha Esa. Penyerahan kerohanian yang perfect tepat sebelum fajar mula menyingsing. Alright, kita dah tengok ke semua 4 langkah ni. Tapi the $1 million question is, apa agaknya jadi kalau kita packagekan Qiyamul Lail ni, taubat, tahajud, hajat, witir dan kita amalkan betul-betul setiap malam? Kalau benda ni dah jadi habit istiqamah yang melekat dalam diri. Kajian dan sumber kita tunjukkan yang konsistensi macam ni lah yang confirm akan mengubah 180 darjah realiti harian anda. Ia akan ubah cara anda lalui hidup dari akar umbi. Inilah dia hasil mutlaknya. Nombor 1, anda akan bina ketahanan mental tahap kebal. Kenapa? Sebab anda dah serahkan all the heavy lifting, semua bebanan tu pada Allah setiap hari sebelum masuk waktu subuh lagi. Automatik, minda tu jadi kalis peluru. Nombor 2, anda dapat shield pelindungan automatik. Istiqamah malam ni secara semula jadi akan sekat dan protect diri kita dari terjebak buat maksiat masa siang. Dan nombor 3, ini grand prize dia. Ia ibarat tiket VIP ke syurga. Ia bawa anda lintas titian sirat dan masuk syurga smooth je tanpa proses hisap yang berat. Kita tutup penerangan kita hari ini dengan satu pesanan paling agung dari Nabi SAW. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan dan dirikanlah solat malam ketika manusia sedang tidur. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Ia bukan sekadar janji biasa, tapi ini adalah resepi untuk betul-betul menang di dunia dan akhirat. Lepas dah tengok semua struktur cantik ni berserta pulangan dia yang luar biasa, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan je. Adakah anda akan set jam loceng malam ni?